John Allen Kuchar Zacharias. Rasanya ramai orang kenal sangat dengan mamat ni. Lebih-lebih lagi kepada macam orang-orang yang suka dengan cerita-cerita fiksyen dan misteri dan mistik gitu. Izek yakinlah ramai yang kenal sangat dengan mamat ni. Mamat ni dah buat satu dunia gempar dengan pelbagai cerita-cerita yang dibawanya. Konon-kononnya dia ni berasal daripada negara fiksyen. Malah berjaya menipu pihak berkuasa negara Jepun. Nak tahu kisah sebenar John Allen Kuchar Zacharias ni? Kenalah tengok video ni sampai habis. Komenlah sikit. Mamat ni cukup famous dan familiar sebagai seorang penipu ataupun penyamar antarabangsa. Level dia bukan kaleng-kaleng guys. Dan menjadi sangat terkenal pada awal 1960-an selepas ditangkap di Jepun kerana menggunakan identiti palsu yang sangat pelik. Apa yang peliknya guys? Menipu je lah kan. Sampai diklarifikasikan sebagai pelik, mesti John Allen Kuchar Zacharias ni bukan biasa-biasa penipuan yang dibuat ni. Mari tengok lagi apa sebenarnya ni. Pada tahun 1960, pihak berkuasa Jepun menangkap seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya sebagai John Allen Kuchar Zacharias yang konon-kononnya merupakan seorang ejen rahsia yang sedang melaksanakan misi sulit. Yang peliknya guys, bukan saja orang awam macam TZ ni yang macam rasa pelik, tapi pihak berkuasa pun rasa sangat pelik kerana dia ni, mamat seorang ni, mempunyai pasport dari negara fiksyen bernama Nangxia atau kadang-kadang juga disebut Tazia. Sadis dan pedihnya guys, sampaikan TZ sendiri pun rasa sangat-sangat kena scam dengan mamat ni kerana bila kita buka globe, maps kat Google ataupun mana-mana peta, tak ada langsung sebenarnya sebuah negara bernama Nangxia ataupun Naxia. Dokumen yang dibawa yang katanya diplomatik sangat tu pun sebenarnya direka sendiri oleh Zacharias. Intelijen kan? Dia dipercayai seorang penipu profesional yang menggunakan cerita perisikan untuk menipu pihak berkuasa dan mendapatkan akses tertentu. Endingnya, nak tahu tak apa yang jadi pada mamat ni dengan cerita-cerita rekaan fiksyen yang hampir-hampir buatkan seluruh dunia tertipu, termasuklah TZ sendiri kan? Akhirnya guys, Mahkamah Jepun mendapati Zacharias bersalah kerana pemalsuan dokumen dan penipuan dan ia akhirnya dipenjarakan. Tapi kan, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, termasuklah TZ sendiri kan. Dia ni menipu je kot, tapi kenapa famous sangat cerita dia ni? Nak tahu? Rupa-rupanya kesnya sering dikaitkan dengan legenda urban tentang lelaki dari negara yang tidak wujud. Mirip-mirip jugalah cerita The Man from Tauret. Walaupun Zacharias bukan pengembara antara dimensi, dia hanyalah seorang pemalsu dokumen yang kreatif yang telah berjaya scam satu dunia.